Tapi Kalau saya Datuk Sri ni penghalang mereka. Ada benda ni Datuk Sri kena cerita kat kami ni. Datuk Sri ada penghalang mereka. Ada sesuatu benda yang penting, yang besar, yang menghalang mereka. Sebab tu mereka serang bertubi-tubi daripada semua peringkat, semua arah. Mesti ada benda penting. yang lebih besar pada tu, Azri, saya pada pandangan saya, ini baru peringkat teori yang saya rasa ada benarnya, kerana perebutan kepada REE ini adalah melibatkan kuasa-kuasa besar. Kalau kita tengok DAP menyerang Linas contohnya, Linas di Kuantan, di Gebeng lah. DAP menyerang Linas itu untuk menggagalkan, kerana Linas ini didakwa adalah proksi US, proses bahan mentah dari Australia dan menghasilkan REE. Tapi REE di Linas ni dikatakan hanya ada 15 unsur dan dia tidak dapat dipastikan sama ada dia non-radioaktif ataupun radioaktif REE. Jadi yang ada di Kedah ni ialah non-radioaktif REE dan dia ada 17 elemen. Jadi SIG punya reserve hari ini lebih besar dan lebih baik kualitinya. Dan perebutan ni telah berlaku begitu lama. Sebab tu China dan US ni telah mengetahui lebih dulu daripada kita. Mereka telah lama merancang. Kita saja yang lalai. Mereka tahu. Jadi bila yang mula tubuh dan memohoni prospek suria, kebetulan pengusaha daripada China, saya dipahamkan Sulaiman ni dari Hong Kong, dari China lah yang backing dia ni. Kalau kita faham sikit lagi, di China ada dua company besar yang terlibat dalam REE ni. Satu Xiamen Tungsten ni, satu lagi ada ke satu company lain. Kita tak pasti Sulaiman ni adalah proksi daripada tycoon yang mana, yang mana satu kita tak tahu, sebab kita tak ada buat siasatan lanjut pasal itu. Beberapa kali dijemput kita ke China dan saya tak pergi. Saya kata bukan masalah dia dan saya bukan orangnya untuk dijemput terlibat dalam pergulatan raksasa besar yang menginginkan REE. Kerana REE ini telah diekstrak di Burma, di Kemboja, di beberapa negara lain. Masa itu mungkin kaedah pelaksanaannya belum begitu spesifik dan selamat. Berlakulah kerosakan muka bumi. Mungkin pada masa itu teknologi in situ leaching belum digunakan. Tapi kemudian tu berlaku perebutan US dan China. Kerana hari ini adalah komoditi utama dalam produk produk elektronik. Dan yang terakhir sekali, REE adalah produk yang mustahak untuk menghasilkan bateri kepada kereta elektrik. Bateri yang dihasilkan yang mengandungi elemen REE ini, dia tahan panas. Tahan panas ni bateri penting untuk tahan panas. Jadi siapa yang dapat menguasai reserve REE di dunia ni, dia akan menguasai tenaga masa depan. Ada tiga perkara. Siapa yang menguasai tiga perkara ni pada masa ini, maka ekonomi pada masa depan akan berada pada tangan mereka. Yang pertama makanan, yang kedua air, yang ketiga tenaga. Dan inilah sumber tenaga baru yang dikatakan akan meletakkan siapa yang menguasai hari ini akan menguasai dunia pada masa depan. Sebab itu, bila Datuk Sri cakap pasal kuasa besar, 3 hari lepas seorang wakil NGO bagi tahu bahawa pihak Amerika Syarikat cuba campur tangan pada pilihan raya 6 negeri ni. Saya tak, ini kita bermain dengan teori, kita bukan nak fitnah. Tetapi kalau tengok kepada apa yang digerakkan oleh Papa Non ini, dia bersungguh-sungguh ni kerana dia ada tokeh dia. Semua orang tahu Tun Mahathir dah cakap lama dah. Dan bila keluar kenyataan US cuba campur tangan PRN 6 negeri ni, dan mereka nak sangat Kedah, macam Datuk Sri cakap, ada 6 negeri pilihan raya, yang dia pergi duduk serang Kedah aja, negeri lain tak ada pilihan raya lah. Jadi nampak jelas apa sebenarnya yang sedang dirancangkan itu Sri. Oh dahsyat Datuk Sri, kepada yang lain. Ya. Kalau anak Kedah tak pertahankan Sanusi ni, bukan sebab dia Sanusi, tapi sebab dia nak jaga harta yang sangat bernilai untuk masa depan anak Kedah. Ingat tu.
Ini bernilai Datuk Seri, bukan sikit-sikit. Kalau bab makanan pun Kedah juga. Jadi saya lepas pada lawatan ke Tapak tu, lawatan ke Tapak bersama semua agensi dan jabatan ni, saya balik, saya buat satu keputusan dalam syurah Exco, angkat satu paper, bekukan semua aktiviti berkaitan dengan REE. Permohonan ke, proses ke, SOP beku sehingga jawatankuasa yang ditubuhkan dalam syurah Exco, SS, you lead satu jawatankuasa bagaimana SOP. Kita nak betul-betul nak pastikan REE ni akan jadi hasil utama negeri pada masa depan dan macam mana kita nak kontrol bahan ni. Jadi Datuk Seri SS telah menubuhkan satu pasukan melibatkan semua agensi nak bina satu SOP. Hampa main lah lagu mana, hampa mohon lah lagu mana pun, permohonan boleh diluluskan tetapi hasil ni wajib menjadi hasil utama bagi rakyat negeri ni. SOP itu sedang dibina sekarang ni. Sebab itu kita bekukan semua aktiviti berkenaan dengan REE. Jadi mungkin inilah menimbulkan rasa geram ke, rasa marah ke apa. That's why. Sebab itu dia kena bunuh you. You penghalang. Dia tuduh macam-macam. Biadab lah, ini tak cakap. Saya cakap. Sanusi ni silap dia satu je. Dia tak cakap bahasa pemimpin. Sebab itu dia adalah Sanusi. Dia bercakap sebagai orang Kedah. Yang mana hari ni orang nak biasa, dia cakap biasa. Itu je. Logat orang Kedah begitulah. Tapi dia orang ni bunuh lah kereta you. Tapi jelas kita dah nampak dah. Anak-anak Kedah, ini aset yang sangat bernilai. Jangan main-main. Tapi kalau you tombang, Datuk Seri, kalau you tombang, seronok lah mereka. Seronok lah. Sangat seronok lah. Saya